Assalamualaikum. Hari ini di Kuantan, 16 Disember 2025. Hujan lebat. Kalau ikut Met Malaysia, 14 hingga 17 Disember 2025, Kuantan akan mengalami second wave. So sekarang depan rumah. Depan rumah. So far air tak masuk lagi sampai ke belakang. Jadi inilah keadaannya. Kita duduk bawah payung lah. Duduk bawah payung. Saya boleh tengok keadaan. Hujan masih lebat. Kalau you all dengar bunyi-bunyi guruh. Pokok tu pun dah tumbang sikit. Dah tumbang. Pokok pisang tu dah tumbang. Mungkin akar dia terangkat dah tu. Akar dia terangkat. Sepatutnya dia tegak sikit. Dia dah tumbang. Mungkin angin kuat semalam. Jadi ni keadaan dekat Kuantan lah hari ni 16 Disember 2025. So hujan tak berhenti daripada semalam. Alhamdulillah. Tapi dalam rumah yang banjir. So macam-macam usaha dah buat ni. So dia keluar daripada air termenung dekat atas bumbung. Jadi kalau tengok sini, inilah. Tak boleh buat apalah. Cuma tinggal lagi nanti nak kena tengok dekat atas bumbung dan kita repair lah. Daripada lubang aircon. Jadi dalam bilik ni kita ni lah. Air masuk kat situ. Kan kat atas tu. Jadi lagi hujan tak berhenti kan.